yang diringkaskan daripada lebih membantu lah. Batu. Itu yang sana boleh ada kejap lagi ni. Tak bagi dulu apa. Kita tahu dia. Nampak malam dah sempurna. Jauh sangat tu. Perlu pada dibantu lah, belajar dibantu untuk memahami lebih lanjut lagi tentang tajuk ni ya. Sebab apa sunnah khulafa' ar-rasyidun tak dikatakan sebagai syariat yang baharu. Jelas dikata Al-Quran hadis, hadis Nabi SAW, Al-Quran daripada Allah Azza wa Jalla. Ijma' ialah dan qiyas. Kenapa khulafa' ar-rasyidun? Kenapa bukan dikatakan sebagai satu sunnah yang baharu? Yang pertama, laisa li ahadin an yashra' min dunillah. Tak ada siapa yang boleh syariat baharu selain Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sekiranya sunnah khulafa' ar-rasyidun syariat yang baharu, la lazima ala din lam yakmul illa bi mauti akhir khulafa' wa hadha la qaila bihi. Tentulah agama ni dianggap tak sempurna sehinggalah akhir khulafa' ar-rasyidun tu meninggal dunia. Yang ketiga, khulafa' ar-rasyidun radhiyallahu anhum, mereka juga yakhtalifun, yakni berbeza pandangan sama mereka. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina, ya khulafa' ar-rasyidun 4 je lah, tak ada. Bila sebut khulafa' ar-rasyidun mesti 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tak ada yang kelima. Walaupun ada yang kata Umar bin Aziz tu macam khulafa' ar-rasyidun, tapi ialah 4 lah. Mungkin dari segi tingkah laku ataupun karakter Umar bin Aziz tu mungkinlah seperti salah seorang khulafa' ar-rasyidun, tapi yang masyhurnya 4 orang ini. Mereka pun ada yakhtalifun juga antara mereka. Okay. Yang keempat, ada juga di kalangan sahabat yang kata-kata mereka ni, pandangan mereka ni bercanggah dengan khulafa' ar-rasyidun. Okay. Maka kita katakan bahawa khulafa' ar-rasyidun bukanlah satu sunnah yang dibawa oleh khulafa' ar-rasyidun, bukan sunnah yang baharu. Macam kita kata tarawih secara berjemaah. Ya tak? Azan hari Jumaat, azan yang kedua tu, Jumaat kan 2 kali azan. Ada tapi ada dekat masjid satu azannya kan? Ada masjid di Malaysia ni sekali je azan. Maknanya imam naik, dia tak ada innallah, tak ada. Naik terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk, azan. Lepas tu baca khutbah. Sebenarnya dalam Turwahbah Zuhaili nya kitab ada sebut tu dipanggil tarqiyah baina yadayil khatib. At-tarqiyah baina yadayil khatib tu artinya kita bagi intro dulu kepada ni sebelum khatib naik. Tu ya innallah. Lepas tu negara Arab tak ada innallah malaikatahu, tak ada. Orang Malaysia tak ikut sangat pun. Tu tengok bila kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu, apa dah? Sallu alaihi tu fi'il amri. Dia perintahkan supaya berselawat. Tak adalah tak apa orang berselawat sebab dia tak faham. Kau pun tak selawat. Patutnya sallu alaihi tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah sampai ke perintah sallu alaihi tu. Ni sallu alaihi tu kami WhatsApp. Sallu alaihi tu. Saya tengok ke masjid tu, itu tak bagi satu tempat sembahyang Jumaat tu. Dia ada beberapa masjid ni, dia awal khutbah tu dinasihatkan supaya jangan main gadget. Tengok ada tak? Betul, ada. Khatib tu dah sebut dah. Gadget dia dulu je lah. Ada 3 orang tu, dia kumpul lah dia ni. Muda sikit badan tu kau sak topuk balik 3 orang. Tak, khatib dah beritahu. Dia bukan tak dengar pun. Dia pun tengok ni acik ke mana pula. Dia tak boleh ada masa khatib baca khutbah tak boleh cakap kan. Betul. Jadi dia tak boleh lah merasat lah. Kalau khatib tak sebut tu iyalah. Dia khatib tak sebut dah sekejap je khutbah ni. Kalau khutbah UKM panjang ke ringkas? Ringkas ya? Yang paling ringkas khatib yang mana? Siapa? Datuk Kapal. Adam. Sekalipun sunnah fata'ayyana an takuna sunnah khulafa' ar-rasyidin hiya ma fa'aluhu mimma lam yaf'alhu Nabi SAW wa kana muwafiqan li sunnati Nabi SAW wa syari'atihi. Maka kita kata sunnah khulafa' ar-rasyidin sekalipun mungkin Nabi SAW tak buat,
maka dianggap sebagai muwafiq, yang ini bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-mabahathur rabi', perbahasan yang keempat, ta'riful bid'ah indal mani'ina litaqsim. Definisi bid'ah bagi golongan yang menegah daripada pembahagian. Tak ada bagi-bagi bid'ah ialah bid'ah. Macam kita sebut sebelum ni, bid'ah ada yang baik, ada yang dicela kan. Ni tak ada. Al-mani'ina litaqsim, artinya golongan ni mengatakan tak ada taksim, yakni pembahagian bid'ah. Yang pertama ialah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni ulama yang hebat. Ibnu Taimiyah ni sebenarnya ulama yang hebat. Hadis boleh, tafsir boleh, fatwa pun panjang. Ibnu Taimiyah punya fatwa dia tahu. Fatwanya Ustaz rasa kalau ukur lah kitab dia tu dari sini sampai sini lebih lagi. Sebab Ustaz beli Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah tu, Ustaz rasa dia panjang dari sini ke sini. Fatwa saja Ibnu Taimiyah, alim sangat orangnya. Dan dikatakan bahawa Ibnu Taimiyah ni tidak berumah tangga. Dikatakan bahawa sebab Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah ada karang kitab, nama kitab tu Al-Ulama Ul-Uzzab. Ulama-ulama yang bujang. Nama kitab tu. Bukan senang nak karang kitab tu, kena baca biografi semua ulama-ulama ni baru tahu latar belakang dia dengan status perkahwinan. Kita pun tak tahu, betul tak? Kita ingat semua ulama ni dia ajar bab kahwin, tentu dia berumah tangga, tak? Antaranya seperti Imam Nawawi memang tak rumah tangga lah. Rupanya Ibnu Taimiyah pun termasuk kalau ikut Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Tulis sana Abdul Fattah, saya tengok gambar. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Rin da dal ta marbutah. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Tulis Rumi, tulis jauh Arab lah. Pakai iPhone tapi Arabiknya apa? Keyboard pun tak ada. Bagi Ustaz iPhone tu. Ambil Android kan. Ini tak ada. Apa Abdul Fattah? Abu Ghuddah ni. Nama kitab beliau tu ialah tulis sana Al-Ulama Al-Uzzab. Ain Zaifa Al-Uzzab. Al-Ulama Al-Uzzab. Ada kita Al-Ulama Al-Uzzab. Al-Ulama Al-Uzzab. Ulama-ulama yang bijak. Memang kitab ni ganjil lah. Al-Ulama Uzzab. Oh itu. Okey. Al-Uzzab. Ulama contohnya siapa lagi? Macam Adam, Umar, Amjad tu semua ulama Uzzab lah tu. Amjad. Siapa Amjad? Adam. Nampak ulama besar. Jadi Ibnu Taimiyah ni cuma nama Ibnu Taimiyah ni di sisi ulama di sisi orang Malaysia tak apa suka. Dia tak boleh dengar nama Ibnu Taimiyah tu. Jadi Ustaz nasihatkan. Kita belajar tentang beliau. Kita dah tahu, dah kenali wataknya. So nasihatkanlah, nasihat Ustaz kalau enta pergi berdakwah kepada masyarakat, nama ni sorok-sorok. Nama Ibnu Taimiyah ni. Sorokkan nama ni. Sebelum kita dituhmah dengan tuhumahan yang macam-macam. Biasanya Wahabi lah. Kalau kita sebut nama Ibnu Taimiyah, kita akan dicap sebagai Wahabi. Biasa macam tu. Ni ada beberapa nama ni. Ni masyarakat Malaysia punya trend tau. Trend yang kurang baik lah. Patutnya kita dari segi akademik, dari segi ilmiah, boleh je gitu tak? Cuma dia tak boleh dengar nama tu. Jadi Ustaz cadangkan untuk survival kita punya dakwah, kita akui keilmuan mereka dan kita rujuk. Tetapi ketika kita berdepan dengan masyarakat, kita jimat-jimatkan nama ni. Ibnu Taimiyah satu, tulis sana. Yang kedua Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau tak nak dapat Ustaz sebut ni, hantar Google lah sikit. Nama apa? Tak boleh. Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Qayyim Al-Jauziyah. Nanti gambar pula, tahun 500 ada gambar. Ada, dapat dah. Itu yang kira yang golongan yang itulah yang kita yang tidak muasir lah, yang agak contemporary sikit ya. Dia biasa kalau mazhab Hambali biasanya cenderung kepada Ibnu Taimiyah.
Ataupun Ibn Taymiyah cenderung kepada mazhab Hambali. Biasa macam tu. Dia Imam Syafi'i. Kita lepas Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah kan. Lepas tu Imam Malik dulu, Imam Malik. Lepas tu Abu Hanifah. Lepas tu Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal nombor 4. Okay. Yang pertama Imam Abu Hanifah dulu. Jadi susunan macam tu. Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Susunan ni mesti tepat macam ni. Ikut tahun. Jadi Imam Syafi'i belajar kitab Muwatta karangan Imam Malik. Beliau hafal tu Muwatta tu. Muwatta tu dia hafalnya dan pergi tasmik dengan Imam Malik. Macam hantar pergi tasmik bila ustaz nanti. Nanti ada juga. Tapi taklah semua Muwatta tu sikit lah. Ada yang penting kan? Sampailah Imam Malik kagum dengan Imam Syafi'i ni. Imam Abu Hanifah bertempat di Baghdad. Bertempat di mana? Baghdad. Baghdad ni tak jauh dari Kajang lah, dekat section apa ya. Baghdad apa? Iraq. Sebut Baghdad. Al-Imam Syafi'i lahir di mana? Di Makkah. Di Gaza. Tapi berhijrah ke Hijaz. Kita kira Saudi pada hari ni, tapi Saudi nama baru. Imam Malik memang dikira mufti ahli Madinah. Pemberi fatwa di Madinah. Memang bertempat di Madinah. Imam Ahmad bin Hanbal yang terakhir punya ni. Jadi Imam Ibn Taymiyah ni banyak cenderung kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Cenderung. Bukan kata beliau menolak pandangan-pandangan Imam Syafi'i pun tak. Dia cenderung macam kita cenderung Imam Syafi'i tu lah. Konsepnya macam tu. Cuma orang di masyarakat Malaysia dia tak faham pandangan tu. Kalau Ahmad bin Hanbal okey. Mazhab Hambali dia okey. Tapi kalau Ibn Taymiyah dia kurang okey. Dia dah momok ke macam tu lah. Ini satu cerita ni. Ni wakil realiti yang berlaku. Kita bercakap dari sudut ilmiahnya macam tu. Kita kena terima ilmu ni. Sebab mereka ni ulama yang ulum. Cuma bila depan dengan masyarakat kita jimat-jimatkan nama ni. Sebelum kita dicap macam-macam, dicap ke dicop? Cop. Dicap lah, mana cop? Cop kan cangkul. Cop. Cop. Siapa pergi bilik ustaz minta cop, ustaz akan bagi cangkul ni. Cuba hantar buka sana. Cop, tulis cop. Ni ustaz ajar, tapi nanti siapa komunikasi nanti ustaz ajarlah ilmu ni, tapi ustaz sebut sikit. Conference of Parties. Siapa model komunikasi ustaz masuk dalam ustaz ajar. Lain pula. Sikit baru ni. Tulis cop sana, cop. Lepas tu sebelah cop tu jarakkan, dekat Google tulis tahu ya. PRPM. Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Oh betul lah. Mengupas kelapa. Alat untuk Mengupas kelapa. Alat untuk mengupas kelapa. Alat untuk mengupas kelapa. Ada di sini. Ada. Cop juga dipanggil. Takkanlah baru jumpa PRPM. Biasa lebih kamu dewan Alat kan. pengali tanah ataupun alat yang digunakan untuk mengupas kelapa. Yang ni cop tu buka tu. Dia manual. Kan? Ni kok. Kau laju sangat tu. Bukan ni. Bukan ni, Conference of the Parties. Lagi ya. Chop. What does chop mean? To be blamed, punish. To be blamed. You really cop chop. If you parent find out you agree stealing. Oh, Maksudnya kau adalah chop kalau kau mencuri. Bahasa Inggeris. masuk ke punish. Nothing big green tea. Dengan tomahan seperti itulah itu yang berlaku dalam Malaysia. Jadi kalau pandanganku ada dari kita dah rujuk, ada dari Ibn Taymiyah, ada. Jadi kita elakkan nama Ibn Taymiyah, kita ambil pandangan lain yang selari dengan Ibn Taymiyah. Nama tu kita simpan. Itu nama yang lama ya. Kemudian yang ulama yang contemporary, ni yang masyarakat Malaysia tak apa boleh dengar nama ni. Antaranya ialah Ibn Utsaimin. Nama sebenarnya Muhammad Saleh bin Utsaimin. Gambarnya ada. Usaimin kan? Usaimin
Sembol. Muhammad Saleh bin Utsaimin. Osman dan Utsaimin tasghir dia. Oh ni ada. Mana? Ibu Utsaimin. Ulama Saudi kan? Ulama Saudi. Ini masyarakat alim sangat orangnya dan tawaduk. Tapi orang Malaysia tak boleh dengar nama tu. Pandangannya mirip Ibn Taimiyah juga. Yang kedua Saleh Fauzan. Muhammad Syekh Saleh Fauzan lah. Saleh Fauzan. Ini pun orang Malaysia tak boleh dengar nama ni. Walaupun pandangan tu betul. Jadi kita sebagai pendakwah ni terus tak sebut tadi. Kita tak tolak, tapi kita jimat-jimatkan nama ni supaya kita punya jangka hayat dakwah itu panjang. Yalah, kalau kita ceramah sekali sebuah masjid, lepas tu langsung kena cap. Bungkus terus. Tak ada lagi dah. Cop. Sebab sekarang ni pakai rakam kan. Dia rakam, kita suka tau. Menurut Ibn Taimiyah sekali, aku tersyasul. Yang kedua, menurut Saleh Fauzan, Wahabi. Menurut Ibn Taimiyah lagi Confirm Wahabi. Tengok pula Ustaz Fazli guru dia memang sah. Ini Wahabi STI orang. Tak, dia bukan kita punya pendirian orang cap macam tu. Jadi kita tak nak elakkan cap ni. Tak selesai lagi cap dalam cap. Kalau aku buat cap dulu. Apa tadi cap tadi? Alat apa? Alat cangkut kelapa. Kupas kelapa. Pada tak kupas kelapa ni? Santan ni. Orang dulu nak kelapa panjat kan? Tapi tak adalah banyak kelapa. Ataupun panggil beruk. Beruk buat turun kan. Lepas tu kupas. Itu yang pandai alat kupas kelapa tu. Lepas kupas, tepikan dia punya sabut. Sabut ni buat alat nyamuk lah gunanya. Atau bakal ke baulu guna sabut. Lepas tu pecahkan kelapa. Okay. Lepas tu ambil tombong, tahu tombong tak? Tahu. Apa tombong? Yang putih tu. Dalam tu. Boleh makan kan? Boleh. Lepas tu mesin. Nyoh tu mesin. Atau kukuh. Kukuh. Ya. Atau parut lah. Atau pecah-pecahkan parut. Ya. Kalau kita nak buat kuih, nak kasar sikit, kita parut. Kalau mesin dia halus sangat. Ya. Sekarang ni ramai tak rasa lah tu. Dia pergi apa? Pergi santan satu. Dapat santan senang. Itu kira baik lagi tu. Santan kotak lagi lah. Pergi je pasar raya. Kara je. Dia pun lupa dah macam mana santan tu jadi, macam mana monyet buat turun tu lupa. Mak aku pun kata suruh beli kara. Dia tahu santan tu. Itu paling sedap lah. Dia paling pekat lah mak aku kata. Betul tak ni? Ayam brand tu tak sedap dah. Dia tak lalui. Mesin kelapa, mesin nyoh kan? Tak apa rumah, biji rumah pun ada sekarang ni. Tak ada. Ada rumah ada. Ha? Dua-dua ni. Baik. Okey. Ta'riful bid'ah indal mani'in li taqsim. Definisi bid'ah mengikut golongan yang tak nak taksim ni. Yang pertama, ta'riful bid'ah inda Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah dalam kitab beliau tu nombor 2 tengok dekat footnote. Al-Fatawa Al-Kubra di Ibn Taimiyah. Yang kedua, Majmu' Al-Fatawa Ibn Taimiyah, dua kitabnya. Dia kalau macam dia 4 slash ya dipanggil lah. Sempang ke Palang? Palang 253, mana juzuk 4 halaman 253 macam tu. Juzuk 4 jilid 4 halaman 253. Kalau yang ni halaman jilid 4 halaman 107. Menurut Ibn Taimiyah, nota saya dah bagi ya. Ini penjelasannya. Al-bid'ah hiya din. Satu bentuk agama. Agama ni cara hidup lah. Ataupun agama ni ialah amalan. Boleh juga. Yang Allah tak suruh, mahu Rasul pun tak suruh. Kata, "Faman dana dinan lam ya'murillahu wa rasuluhu fa huwa mubtadi' bidzalika." Siapa yang buat satu perkara agama yang Allah tak suruh, Rasul pun tak suruh, maka orang tu dikira sebagai mubtadi'. Yakni
Pereka bid'ah dia panggil. Al-Imam Syekh Ibn Taimiyah telah menjelaskan definisi ini dalam banyak tempat dalam buku-buku beliau. Banyak buku tapi definisi lebih kurang sama je. Kata beliau lagi, fa innal bid'ata syar'iyyata ay al-mazmumah fi syar'i. Bila kata mazmum maknanya dicela. Malam yang tak disuruh, tak disyariatkan oleh Allah dalam agama, tidak termasuk dalam perintah Allah dan Rasulnya, dan juga tidak termasuk dalam mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Kata beliau lagi, wa qad qarrarna fi qa'idah as-sunnah wal bid'ah. Al-bid'ah fi din dia malam, kata sama juga macam atas tadilah. Sama ada ijab bermakna wajib ataupun istihbab, yakni sunat. Halaman belakang, wazada fi mautinin, dan beliau tambah lagi di tempat yang lain dah dalam karya beliau juga. Dia kata ini nombor 1 dalam Majmu'ul Fatawa. Wa in sammahu bid'ah fa inna ma dzalika li annahu bid'ah fil lughah. Il kullu ma amara umira kullu id kullu umira fi misal. Id kullu amrin fu'ila ala ghairi mithalin mutaqaddimin. Setiap perkara yang diperintah dilakukan min ghairi mithalin, tak ada contoh dulu tak ada orang buat, dia kata, maka dinamakan bid'ah dari sisi bahasa. Azan ke? Azan. Apa yang kita boleh faham daripada definisi beliau? Yang pertama, Al-Imam Ibn Taimiyah mungkin beliau membawa definisi itu bagi menjaga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa sabda Nabi? Kullu bid'atin dalalah. Nak pelihara betul-betul sabda Nabi itu, maka Imam Ibn Taimiyah membawa definisi yang kita sebutkan tadi. Itu pun disebut oleh beliau sendiri. Kata al-muhafazah ala umumi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak jaga sabda Nabi itu, maka aku bawa definisi yang sedemikian. Yang kedua, tawassu'ihi fi saddi dhara'i al-bid'ah. Saddu dhara'i, nak sekat ruang daripada berlakunya bid'ah. Kalau tak buat definisi macam tu, nanti orang akan buat suka hati. Maka sekat lebih awal supaya orang tidaklah suka hati mereka perkara-perkara baru dalam agama dan mengaitkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka anna jumhur ahli al-ilm ma'a Ibn Taimiyah. Jumhur ulama bersama, yakni bersetuju dengan definisi yang dibawa oleh Ibn Taimiyah ni, kata. Halaman belakang 108. Kullu bid'ah laisat wajibah wala mustahabbah fahiya bid'ah sayyi'ah. Tiap-tiap bid'ah yang bukan wajib ataupun mustahab, maka dikatakan sebagai bid'ah sayyi'ah, wa hiya dhalalatun bittifaqil muslimin. Senang je Ibn Taimiyah yang definisi. Bila bid'ah dikira sesat lah. Sesat oleh ittifaq al-muslimin, kata. Okay. Tengok, wa man qala fi ba'dil bid'ah. Siapa yang cakap ataupun siapa yang kata sebahagian bid'ah itu innaha bid'ah hasanah. Kata ada bid'ah juga tapi namanya bid'ah hasanah. Nampak Ibn Taimiyah jauh pula. Aku ada yang lagi klik tu. Sudah tu pakai. Kata yang dikatakan bid'ah tu ada bid'ah hasanah ni. Dia kata ini idza qama dalil syar'i annaha mustahabbah amma ma laysa bi mustahab wala wajib wala yaqul ahadun minal muslimin innaha min al-hasanat. Kalau lah dikata al-dalil syar'i yang mengatakan mustahab, maka mustahab.
Fa'amal Jadi kalau tak ada dalil, fa'amal tak ada maka dalil. itu tak boleh dikira Kalau sebagai tidak wajib. perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Oh. Jadi sebenarnya kita boleh faham sini tujuan Fa'inna mazal tujuan di reka sebut reka lah direka amalan-amalan yang baharu ni memang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Dia takkan buat tu untuk jauhkan diri kepada Allah. Kalau jauhkan diri kepada Allah memang dia larang dia buat. Kenapa buat? Kata contoh kenapa orang meninggal dunia dia buat tahlil. Tahlil kan? Kenapa buat tahlil? Tujuannya nak dekat diri kepada Allah supaya orang tu ada dapatlah apa nama sampaikan pahala bacaan itu kepada si mati. Tujuan buat. Kita dari segi hal ni bagi Ustaz tak ada masalah pun sebenarnya apa tahlil ni. Tahlil. Cuma yang kurang baiknya yang kita tak setujunya ialah kalau mengatakan bahawa satu tahlil tu mesti buat. Menyebabkan orang yang susah pun kena buat. Dia susah bila suami meninggal. Dia tentulah pendapatan keluarga dah berkurangan. Lagi nak beratkan dia supaya buat tahlil. Kena buat ni dia kata. Itu satu. Yang kedua, tahlil buat jamu orang makan. Duit pusaka tak bagi lagi. Duit nak yatim ada dalam tu. Orang kampung datang tahu makan dia tak tanya sumber daripada mana. Betul tak? Itu pun dia orang ni pandai juga ni. Malam pertama tahlil, dia tahu malam ketiga makan cantik je. Malam ketiga dia ramai datang. Kita tengok mihun je, mihun aja dia. Dia nak yang ketiga tu kambing dia suka. Jadi ini dah itulah yang kurang baiknya. Jadi kalau kita lah duduk di sebuah kampung atau di desa, orang meninggal, tanya dulu keluarga ni, boleh buat tahlil? Saya tak mampu lah, saya pun kami masih bersedih lagi, tak payah buat tahlil. Tak payah buat. Ataupun masjid tolong buatkan. Lepas Haji Isyak ni malam ni tahlil untuk almarhumah fulan bin fulanah apa ni, kita bacakan tahlil. Pakat kita tolonglah. Besok kita meninggal orang tahlil untuk kita pula. Tak payah kira sangatlah bab upah sabu hati ni. Makan tak ada makan pun tak apa. Yang orang tak mampu sediakan. Ataupun duit masjid keluarkan. Tapi duit masjid ada prosedur kewangan yang perlu diikutlah. Khairat kematian lah. Khairat kematian kan maksudnya setiap masjid ada khairat kematian tu. Ada. Tapi khairat kematian ni kena masuk. Bagi pandangan Ustaz lah khairat kematian ni. Elok kalau kita ada peluang untuk masuklah walaupun satu khairat kematian. Kerana manfaatnya banyak. Bayarnya minimum tu kadang setahun RM50 itu ya. Tapi kalau pengurusan tu banyak diselesaikan oleh khairat kematian. Tak masuk nanti yalah. Orang kan urus juga jenazah ni sebab fardu kifayah kan. Tapi ada khairat kematian dan bagus. Benar. Jadi tujuan buat macam tahlil tu apa tujuannya? Taqarrub ila Allah azza wa jalla. Yang kedua, ta'riful bid'ah inda Imam Syatibi. Imam Syatibi ni ulama yang hebat seperti Ibn Taimiyah juga. Imam Syatibi ada dalam maqasid, karangan beliau dalam maqasid. Antara karangan beliau yang popular ialah kitab Al-Iqtisam. Al-Iqtisam oleh Imam Syatibi. Beliau pula kata bid'ah ialah tariqah fid din. Mana tariqah fid din ni orang kata Jalan-jalan agama. apa dia? Jalan agama. Yang tak ada tadi apa? Mata tadi. Tu dia. Tariqah fid din mukhtara'atun dia kata. Lagi apa lagi definisi tu? Dalam bahasa Melayu apa? Yang menyerupai syariat. Ya, menyerupai syariat kata. Tujuannya ialah yuqsad bisulu 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala. Apa lagi? Dengan niat membanyakkan ibadah kepada Allah. Nampak tak? Membanyakkan ibadah kepada Allah. Dia tahu. Golongan ni dia pun tahu. Kalau kita ambil lah kata
katalah tahlil tasbih, dia pun tahu bahawa kalau baca sendiri-sendiri pun boleh. Tapi nak banyakkan lagi ibadah ni, maka dia susun. Tentulah tahlil tu yang pertama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad Allahu samad sekali. Lepas tu la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu Al-Falaq sekali. Lepas tu la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu An-Nas sekali. Tentulah cara tu tak ada pada zaman Nabi SAW. Pasti tak ada punya. Memang tak ada. Kita tengoklah dia punya susunan tu pun terbalik. Kita tengok tak bacaan tahlil tu? Surah tu kan kita surah baca dari Al-Fatihah. Lepas tu Al-Baqarah kan. Akhir barulah An-Nas. Ni tak dia konstan. Oh, Anas. Ustaz Anas. Mula-mula dia baca Al-Falaq, lepas tu Al-Ikhlas. Lepas tu Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian Al-Fatihah balik. Tertib dia tu. Boleh ubah ke? Susah juga ubah tu, dah rejak di amalan dia gitu dah. Jadi kita nak sebut bahawa tentulah pada zaman Nabi SAW tak ada. Tentu punya. Tapi mengapa boleh buat? Kata mubalaghah itulah. Dia kata al-mubalaghah fit ta'abbud ila Allah. Nak banyakkan ta'abbud ila Allah. Yang kedua, ala qaulin man yaj'al al-bid'ah syamilah lil ibadat wal muamalat. Meliputi, syamilah maknanya meliputi, merangkumi ibadat dan muamalat. Dia kata tariqah fid din muqtaratudah syariah yuqsad bisuluk alaiha ma subi bi tariqah syariah. Sama hasratnya dengan cara yang syar'i itu. Al-Imam Syatibi rahimahullah telah berusaha untuk menghilangkan ghumud, yakni kekeliruan. Ghumud tu maknanya kekeliruan tentang takrif ataupun definisi bid'ah ini. Sebagaimana Imam Syatibi ada membawa dalam ilmu-ilmu yang lain pun, kata bila beliau sebut tariqah, yakni al-amru alladhi rusima liyaslukuhu rasimuhu wa man tabahu wa awsara ta'bir bi hadhihi al-kalimah duna ghairiha kalafzi hadith. Masalan, kita tak sebut benda yang baru, kita sebut tariqah, yang ni cara. Kata belakang 110. Apabila beliau sebut fiddin, fiddin dalam agama kan dia kata. La budda li tahaqquq al-bid'ah min idafati at-tariqah ila ad-din. Bi an takuna tariqah salakaha sahibuha mu'tabiran fiha annaha min ad-din. Apabila orang yang buat perkara bid'ah itu, dia mengatakan itu daripada agama. Kalau dia akan katakan itu daripada bukan selain agama, dia tak ada masalah. Ini sebahagian daripada agama, itu yang berbahaya. Jadi cantiklah definisi Imam Syatibi itu. Dia kata ini sebahagian daripada agama. Contoh, dia kata ni kenapa buat khatam Quran ramai-ramai ni? Dia kata Nabi suruh, Nabi tak suruh. Dia kata nampak tak? Okay. Khatam Quran ramai pun letak apa pula? Pulut. Tapi korang orang buat kan? Ada lagi bunga telur. Saya rasa telur pun dia orang tak makan sangat lah sekarang ni. Saya rasa akan datang kita ganti aiskrim ke apa macam tu lah. Aiskrim tak sempat khatam, tak sempat khatam makan dulu. Baru sampai watini wa zaitun, kemas lah. Ataupun Barrels. Guna bunga yang sama tapi letakkan Barrels. Coklat mahal tak jarang beli ya. Dubai coklat. Adakah ini sebahagian daripada agama? Tak, kata tak sebahagian daripada agama, tapi tujuan kami buat ni sebagai jadi itu yang penting kan, sebut din tu, elakkan sebut bila sebahagian daripada agama. Tapi kalau sebahagian daripada agama, apa mustahab ke? Sunat ke? Ada mustahab, tidak sunat pun tidak. Mana sunnah tu seperti sunnah Nabi SAW tak ada. Kita nak berakhirkan gitulah.
Wa qawluhu bila sebut mukhtara'ah tu ai la aslaha fid din, tak ada asal dalam agama. Ataupun tak ada dalil, la budda minal kitab wala minas sunnah wala la mubasyarah wala bil wasitah, la bil khusus bil umum. Wa yukhriju bi hadzal qaid ma syahida lahu dalil minal kitab aw sunnah bil dzati aw al wasitah. Dalam kataan mukhtara'ah ni, apabila bila sebut mukhtara'ah bermakna tak ada asal usul dalam agama, tak ada dalil daripada Quran ataupun sunnah. Dalil tu direct dalil ataupun dalil wasitah, katanya dalil ni yang membawa ke situ. Yang boleh dipahami daripada dalil tu. Kalau direct dalil kita boleh faham terus. Macam wa aqimis salah, semayang. Mana itu kira dalil mubasyir lah. Khusus ataupun umum. Wa yukhriju bi hadzal qaid ma syahida lahu dalil minal kitabi aw sunnah bidzati aw wasitah, bil khusus aw umum. Kalau dalil umum daripada kitab sunnah, maka bagi beliau Imam Syatibi itu tak dikira sebagai bid'ah yang dilarang pula. Tudahi syar'iyyah, yakni menyerupai tariqah syar'iyyah fi hada, ada mazhar kam mazhariha wa syubhatun tabdu ka annaha dalilun 'alaiha wa hadzal qaid yukhriju an haddil bid'ah ma udhifa ila ad-din inadan ba'da tafnid syubhat man syubbiha lahum. Yani kesimpulannya di sini ialah bila menyerupai apa yang terdapat di sisi syarak. Kita boleh tengok mana tu lah, yuqsad bisuluk 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillah. Melampau dalam mengabdi diri kepada Allah. Qaidun yuradu bihi anna al-bid'ah la takunu bid'ah illa idza in kanat fi amrin ta'abbudi la fi 'adi. Fi amrin ta'abbudi, perkara yang terkait dengan ibadat, bukannya dari segi adi, maknanya adat. Contoh, biasa kalau orang kahwin, orang muli kahwin kan, tetamu datang biasanya apa yang dihulu dekat tuan rumah ni? Selangkuk. Selangkuk ya. Duit. Tapi dia orang cakap pada ustaz lah, dia orang cakap dia tak tahu betul tidak. Dalam banyak-banyak sampul ni yang kosong pun tu. Ada tuan rumah cakap pada ustaz, Tisu. memang sampul kan, sampul raya tu. Dia keruk memang keruk, tapi dalam tu kosong dia kata. Saksi tu lupa. Salah sampul. Masalah sampul, dia ada 2 sampul dalam poket. Satu tu duit belum masuk, satu duit dah masuk. Dia apa-apa dah makan dah, alhamdulillah dah. Pengalaman sendiri. Baik. Biasa dia ulung masa masuk ke check in ke check out? Check out dah. Kalau check in beri, dia kalau check in dia beri dah, mana dia tak makan situ tu. Dia dah banyak kenduri. Dia kenduri 5 hari tu. Kalau check in dia beri dah, lepas tu hilang macam mana. Kalau check out dia beri, mana dia dah makan. Dia orang tanya, sini itu dikira ta'abbudi ke ataupun adi? Adi. Dikira adi. Dikira adat. Adatnya begitu. Dari segi ta'abbudinya sedekah ataupun menyumbang. Menyumbang tu asal daripada agama. Tapi adakah pada zaman Nabi SAW baginda suruh buat kenduri kahwin? Aulin walau bisyah. Buat walimah walaupun dengan satu kambing. Satu kambing boleh makan berapa orang? 50 orang tu orang Melayu. Ustaz orang Arab tak sampai 50 orang satu kambing. Mungkin 30 macam tu je. Kambing pun tengok juga. Kalau golek ramai boleh makan. Tapi kalau gulai ramai boleh makan. Daging salai. Kenapa? Dia golek. Daging salai. Golek dia ramai minat. Lepas tu tak cukup. Kalau gulai kari, ada yang kata, aku kari tak boleh sakit pun. Dia kata, itu banyaklah lebih. Jadi besok kalau ada cahaya mata, semoga Allah memberikan cahaya mata kepada kamu. Nanti Amin. bila buat akikah, sembelih kambing kan? Gulai. Jangan gulai. Gulai kari. Saloma tak gulai tu. Kalau Tiga rasa. ekor pun macam 2 ekor. Tapi kalau golek, seekor macam setengah ekor. Oh ya ke? Dia aroma tu. Aku buat lain lah. Lepas tu kalau buat akikah, biasa akikah dia tak makan terus kan, dia ada baca-baca dulu kan. Dia baca doa selamat ke apa. Doa selamat jangan panjang sangat.
Kalau kambing tu tengah golek, jangan tak sangat panjang sangat. Tak doa pun 2 kali naik, 2 kali turun tak habis lagi. Doa Rabbana atina fid dunya, suka orang. Suka je. Ada orang cerita pada Ustaz, dia kata imam tu lambat Ustaz, dia kata. Imam mana? Dia sebut nama imam tu lah tapi saya tak sebut kat sini. Dia kata 2 kali naik, 2 kali turun, tak angkat lagi amin dia kata. Itu dia Rabbana. Rabbana. Pasal kambing dah pusing dah. Dia tengah ni tu. Oh. Imam tu pula dia Rabbana atina fid dunya hasanah dah tak sambung lagi Rabbana zalamna Allahumma aslihna fi Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa Allah amin tadi imam ni imam tu ada sebagai imam dia Rabbana atina subhana rabbika rabbil izzati tu okey Nampak dah. tanda kambing tu dah nampak dah. Tapi kalau imam Rabbana atina fid dunya hasanah lepas tu doa ibu apa buat lagi doa selap habis kalau hantar diundang, tu ni luar ada golek, doa tak usah panjang. Qul huwallahu sekali cukup, tak payah 3 kali. Sekali qul huwallahu ahad, falaq an-nas. Doa selamat je. Terus doa selamat je. Tak payah doa lagi, doa je biasanya doa kepada arwah kan. Doa ni kan tak usah tu. Kalau kambing dah golek kat luar lah. Tapi kalau kambing tu belum masak, hantar panjang sikit. Ini jadi saya sebut tadi apa? Macam memberi sumbangan kepada orang yang buat kenduri kan. Itu dikira ta'abudinya sedekah aja. Sedekah tu kira ta'abudi. Tapi adinya memberi sumbangan tu. Kalau mungkin kalau kita pergi ke UK macam kata, pergi ke UK. Di sana mungkin orang buat kenduri tak adalah kot bagi duit ni, saya rasa lah. Siapa tak nak pergi UK ni. Ustaz rasa lah, mungkin tak adalah kenduri, olo tak ada. Dulu punya adat orang kampung dulu ada orang kampung dia tanam barang tau. Dia panggil tanam barang. Tanam barang macam mana? Hari ni rumah A kenduri. Kita semua pakat letak sana beras, ini sekian minyak kampit, yang ni letak minyak, letak telur apa semua. Dikira tanam barang. Nak dengarkan tuan rumah, besok rumah dia kenduri, letak rumah ni pula. Tapi sekarang Tak ada lah. dah tak ada dah. Adat tu hampir tiada. Sebab apa? Catering. Sebab catering. Tapi catering ni banyak bagusnya. Antaranya bagus je lah bajet SPI boleh buat part time. Yeah. Betul. Sehari tu 100. Makan free. Ustaz pernah kalau makan sehari. Kau susah sangat kerja ni. Ya pinggan ni. Pinggan lah. Ataupun dia buat saya sibuk sikit kan. Sekarang dia pandai belajar ni kak. Dia air basuh tangan tu tak ada sini kan. Tak ada, tak cukup. Sampai 3 orang pergi. Air basuh tangan 1 je. Seorang pergi cukup lah. Dia cara bila pergi, oh kau ambil dah. Aku tak apa. Sebenarnya dia memang kerja dia kudu gili je. Dia macam mandu. Dia kerja sangat. Dia macam mandu. Tapi dia bekerja juga. Senang duit. Petang 4. Habis. Dia makan, dia dah makan dulu lah. 4, 4.5, 100 masuk. Makan free. Okey. Senang begitu. Kalau tadi tu tanam barang ni income tak ada lah masuk. Abang aku tu ada ni tanam. Ada. Ustaz, kita bila kita lama mengajar kita kenal pelajar kan. Kita macam pelajar PI tu. Dia cara nampak angkat-angkat ni. Duduk kan. Baik, halaman belakang So haus mana? Tak ada minggu. Tak tahu. Tak tahu lah. Dia tak tahu lah. Dia ada minggu tak. Aku sen satu lah banyak job. Aku mandi sama. Ni catering. Bawah sikit bawah. Bawah 111 bawah Tak apa nota dah ada. Dia kata Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Al-Izz bin Abdul Salam ni ialah seorang imam yang mempunyai pandangan yang agak luas lah kita kata, agak Lemah. kurang ketat lah dalam dalam bid'ah ni. Ramai orang memetik pandangan Al-Izz bin Abdul Salam. Ramai ya. Utamanya nak sebutkan ada bid'ah yang sunat bid'ah. Jadi dibahagi tu banyak yang sebut memetik pandangan Imam Al-Izz bin Abdul Salam.
min haqiqatil bid'ah la yadullu 'alaiha dalil syar'i, kata. La min nususis syara' wala min qawaidihi, kata bid'ah yang hakikatnya yang real bid'ahnya ialah tak ada dalil syar'i, tak ada nas syara' ataupun tak termasuk dalam kaedah syara'. Sebenarnya kan kita belajar dalam ada bid'ah ni, dia kita tengok banyak aspek. Banyak aspek. Kadang dari aspek contoh qawaid fiqhiyah pun kena baca sekali. Contoh macam azan kan. Azan sunatnya bagi azan, orang yang azan iqamah tak ada. Azan ialah dia sampai hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah, toleh mana? Kanan kiri. Kanan dan kiri tak? Hayya 'alas solah sebelah kanan. Biasa kamu azan kanan kiri? Tak ada. Kalau ni azan bid'ah sungguh. Kalau ni azan bid'ah sungguh. Bid'ah yang hakikatnya. Jadi bila azan ketika hayya 'alas solah toleh kanan. Hayya 'alal falah toleh mana? Kiri. Toleh kiri kan? Okey. Sunatnya begitulah. Apabila baca dalam qawaid fiqhiyah, ni saya nak kata ni bahawa ilmu ni dia kena baca banyak sudut. Yang kita baca satu dalil je. Baik. Kita tengok apa objektif menghadap kanan dan kiri ni. Apa objektif menghadap kanan kiri ni? Objektifnya ialah supaya suara tu lebih sampai. Orang dulu azan tak ada mikrofon. Orang sekarang pun kadang azan tak pakai mikrofon kalau tak ada elektrik lah. Itu sebab pergi sebuah surau tu. Pergi sebuah surau, ya. Dia ada surau tu. Dia mic ini WhatsApp tau, yang telinga tu. WhatsApp. Jadi imam gini. Tengok tak? Imam tapi pegang mikrofon. Bila dia nak rukuk, dia letak sini. Dia mikrofon tu dia pegang. Masa dia nak sujud, dia letaklah mikrofon tu. Bila dia bangun, dia angkat balik mikrofon tu. Sebab mikrofon yang telinga tu besar. Dia pakai mic yang bulat tu tapi dia letak. Masalahnya ialah bila dia sujud, mic kat bawah kan. Dia dah bangun dah. Allah. Tinggal. Aduh, janganlah turun balik. Itu menambah rukun namanya. Masalah itu. Kalau dah tinggalkan je. Imam. Kalau gelak betul-betul tak jadi imam kan? Sedap dia gelak pasal imam sebab imam lelaki semua. Ada benar. Jika dah tinggal mat tu, biarkan di bawah ni. Dia dah bangun Allah. Dikutipnya balik pula mikrofon. Abaikan dulu kang boleh. Ambil balik. Ada tu yang rosak terus, tak ada je lah. Dia yang suatu kadang muazzin tunjuk act pula. Muazzin kat belakang, jadi mubalik dia. Rabbana wa lakal. Dia masa ni lah. Macam bekas sikit. Macam bekas sikit. Kalau tak ada can. Kalau tak ada can tunjuk suara. Itu macam berbalik je. Macam-macam tu kau ni. Ada Ke sekolah. Balik pada soalan tadi. Ini maknanya supaya suara tu lebih ablau, panggillah ablau tu maknanya lebih sampai. Sebab tu toleh kanan, toleh kiri. Sebab dikira orang dulu azan naik menara. Naik atas menara diri, lepas tu azan supaya suara lebih sampai. Sebab hayat as-salat tu yang mengajak tu. Sebab hayat tu marilah maksudnya. Bila sekarang mikrofon tegak macam ni kan. Kalau pandang kanan kiri, toleh. Suara tu dia bukan makin sampai, makin hilang. Tapi hayya suara tu bukan jadi hilang suara ni. Jadi sebab mic stand. Tak biasa azan memang mic stand. Kalau azan imam baru yang ni kan. Jadi kata ulama dalam kawaid fiqhiyah ada sebut, dalam kawaid fiqhiyah ada sebut, nanti bahasa pengucapan dakwah saya ajar kawaid tu, maknanya dia punya objektif dah tak sampai. Objektif dia dah tak sampai, dah lari pada objektif. Kata ablal dia saut. Bila macam tu dah tak, maka tegak ajalah. Lurus aja. Maknanya tak perlu kita toleh kanan dan kiri.
Tapi sebahagian pula mengatakan bahawa dia kata, mestilah kan sunnahnya kata. Dia kan dia pegang benda gitu. Jadi maknanya itu tak kata ni rupanya dalil ni tak boleh baca satu. Kita baca satu dalil kan ini sunnah. Oh, mesti buat tak. Tengok dari sudut yang lain juga. Mana ilmu Allah ni luas. Kan? Kita yang kita belajar ni sikit sangat kan kita belajar ni sikit yang kita belajar ni. Yang belajar ni sikit tapi masuk PSA tu banyak. Tanya Wazizi. Apa yang aku pernah buat? Ni. Kan. Wa qawluhu tu maknanya yakni Al-Iz bin Abdul Salam. Law kana hunalika ma yadullu min asy-syara'. Kalau di sana ada dalil daripada syarak yang menunjukkan wajib ataupun nadb tu sunat lah ataupun ibahah ya. Ada beza lah antara mandub dengan mustahab ni. Beza. Kadang kita jumpa mustahab kan. Ada tu mandub. Sebagai ulama mengatakan bahawa beza ya. Tulis sana. Mustahab ni ada dalil. Mandub ni bawah sikit daripada mustahab. Sebagai ulama fiqh kata begitu. Jadi kalau kita nak terjemahkan, mustahab tu disunatkan, mandub tu digalakkan. Namun bagi setengah orang dia tak faham apa galak-galak ni, sunat semua. Namun saya rasa dari segi yang terperincinya, mustahab tu yang disunatkan, mandub tu digalakkan. Dia bawah sikit daripada mustahab. Detail ilmu ni tak? Ilmu ni detail kan? Dia istilah pun mereka cuba beri istilah yang secara maklumat yang mungkin. Ibahah haruslah. Ibahah kita pun tahu. Ibahah ni kalau sebut kadang mubah. Ibahah mubah. Kalau nadb jadi mandub, ya, istihbab mustahab. Dia kata kalau di sana ada dalil menunjukkan wajib, nadb atau ibahah, lama kana sama bid'ah. Tak ada lagi lah bid'ah. Dah ada dalil dia kata. Walakan al-amal dakhilan fi umumil a'mal ma'mur biha aw al-mukhayyar fiha. Fal jam'u bain kauni tilkal asya' bid'an wa baina yakun adillah tadullu ala wujubiha aw nadbiha aw ibahatiha jam'un baina mutanafiyaini. Maksud di sini ialah kalau dah ada dalil dah terkeluar daripada bid'ah lagi. Daripada bid'ah dah terkeluar terus dah mengikut Izz bin Salam. Ya, dalil dah ada. Jika dalilnya tak dikatakan bid'ah. Tak ada dalil barulah dikatakan bid'ah. Ada lagi tu perbezaan nanti tak apalah. Bila tengok nota nanti ya. Fal-Imam Syatibi rahimahullah yara anna al-ibadata masyru'ah thabitah idza tasarrafa fiha al-mukallaf bi an khassaha bi zaman duna zaman aw iltazama fiha adadan yudawimu alayhi aw i'tada fi'luha fi hay'atin min al-ijtima' wa nahwi dhalik fa inna tilka al-ibadah masyru'ah bi asliha asbahat mamnu'ah bi wasfiha. Baik. Contoh ya. Fas-salatu masalan masyru'atul asl. Semua tahu, sembahyang hukumnya asal. Syariatnya ada. Matlubun iktar minha. Yang digalak pada kita ni ialah membanyakkan sembahyang. Ustaz ada dengar Dr. Saleh Al-Marah mesti sebut, dia kata ibadah yang paling baik kasratus sujud. Ibadah yang paling baik ialah kasratus. Lagi banyak sujud, lagi banyak solat, lagi baik. Lepas tu kita ni mesti nak pesan ya. Kalau tak pesan apa, Ustaz pun lupa dah. Solat berjemaah Ustaz pesan malam ni. Ni sembahyang sunat pula ya. Antara banyak sunat, ambil yang rawatib. Solat hajat tak buat pun tak apa. Pada pandangan Ustaz. Ya, pada pandangan Ustaz. Solat hajat tak buat pun tak apa kalau kita malas lah. Kalau rajin buat semua kan. Tapi dia tak comel ataupun tak cantik, kita solat hajat buat. Tapi 2 rakaat subuh tinggal. Sebab yang itu muakkad. Solat sunat hajat, sunat tapi tak muakkad. Yang solat sunat subuh, 2 rakaat subuh, yang ini Nabi SAW tidak meninggalkannya. Sekalipun dalam safar. Dalam safar pun Nabi SAW mengerjakan. Bayangkanlah betapa pentingnya 2 rakaat subuh tu. Jadi ada orang, dia 2 hari sembahyang. Sebab apa? Murah rezeki dia kata.
Tapi 2 rakaat subuh tak buat. Dia tak apa comel lah. Jadi kita kurang faham kepentingan antara yang penting dengan kurang penting tu. Sebenarnya semua solat bawa rezeki sebenarnya macam tu. Tapi orang dia dah set dalam minda dia kan, solat duha rezekinya kata. Dia kalau duha rajin singgah masjid pukul 8 sebab sembahyang duha. Tapi zuhur tak pergi masjid. Zuhur sembahyang sendiri. Pelik nama itu. Itulah bagi ustaz lah, bagi ustaz. Bagi ustaz, yang kita tak muakkad tu tak buat sangat pun tak apa. Kalau buat memang bagus. Buat memang bagus. Tapi yang muakkad ni kita kena tekankan. Yang muakkad senang aja, 2 rakaat subuh. Sebelum zuhur, lepas zuhur kan. Asar tak ada. Asar boleh buat tapi tidak muakkad. Lepas asar memang tak ada langsung lah. Dia kalau buat bid'ah lah kau tu, ya. Sebelum maghrib boleh buat tapi tak muakkad. Lepas maghrib muakkad. Sebelum isyak tak muakkad, lepas isyak muakkad. Gitu. Ada orang surah Al-Mulk baca tapi ba'da isyak tak buat. Tu masalah, bukan masalah katanya. Kurang penting lah. Antara kurang pandai membezakan antara yang penting dengan kurang penting. Surah Al-Mulk boleh baca sendirian. Bahkan tak baca pun tak apa, baca lagi baiklah. Jadi ba'da isyak jangan tinggal. Sebab itu muakkad. 2 rakaat subuh, kalau tertinggal sebelum subuh, boleh buat lepas subuh. Boleh. Orang tu dia sampai masjid. Masjid atau surau. Okey. Tetapi pada saat tu imam dah angkat takbir, imam dah solat dah subuh lah, dah subuh. Sampai tu masuklah. Habis imam solat subuh, dia tak main sunat yang subuh, dia panggil rakaat al-fajr, dia tak buat yang tu. Maka dia boleh buat lepas subuh. Buat asal orang buat di rumah boleh, di masjid boleh, ya. Tapi kalau dekat masjid tu orang tengok orang semacam ni mana pula ni Syiah ke apa dia kata. Aku tu pernah tengok orang yang sunat lepas subuh, dia kata buat di rumah lah. Jika dibimbangkan. Berasa situ alim semua sini, FBI semua, kita sembahyang lah. Dia sebab orang dianggap mereka ni berilmu, tak timbul tomah di sana. Tapi kalau di situ memang tak ada buat, kita seorang je buat, dia orang pun tengok. Akan menimbulkan tomah sebab orang kurang berilmu. Jadi kita buatlah dia. Ataupun buat luar masjid, apa? Luar masjid dekat beranda kan? Dekat beranda pun boleh buat juga. Itu dari segi apa? Penting dengan kurang penting. Nabi SAW yang muakkad ni, apa makna muakkad? Yudawim alaiha. Yang ni baginda sentiasa buat. Yang muakkad ni senantiasa buat. Witir, Nabi SAW tak, witir bukan bulan Ramadannya. Lepas bulan Ramadan baginda sentiasa buat. Bahkan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bi thalath." Kasihku pesan 3 perkara. Yang antaranya ialah iaitu wa an utira qabla an anam. Aku witir dulu sebelum tidur. Ia 2 pandangan. Bukan 2 pandangan lah, 2 atau lebih pandangan. Sama ada witir sebelum tidur atau witir tidur dulu baru witir. Jadi kita tidur witir, tidur sebelum tidur tak buat witir, bangun tidur subuh pun tak payang. Dah bangun lewat dah. Tu 7-5 minit bangun, apa nak witirkan lagi? Subuh pun cerah dah. Kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebut Ausani khalili bi salas. Aku witir dulu sebelum tidur. Dikatakan bahawa bukanlah berarti Abu Hurairah radhiyallahu anhu tak bangun malam, bangun juga. Tapi untuk Abu Hurairah tu dipesan macam tu oleh Nabi SAW. Dipesan macam tu sebab yalah, kalau kan biasanya begini. Kalau kita ada niat lagi nak bangun malam, witir tu kita tangguhkan, betul tak? Nanti kita solatlah beberapa solat kita nak, lepas tu baru witir. Jadi kira ij'alu akhir salatikum, bila dia ada witir. Jadi kan akhir sembahyang kamu witir bagi satu malam tu ialah witir. Namun bagi Abu Hurairah, bagi dia berpesan wa an utira qabla an anam. Aku witir dulu sebelum tidur. Kan lain pesanannya. Macam orang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, pesan kepada aku, beri wasiat, la taghdab. Usahlah marah," dia kata. Banyak lagi pesanan lain, tapi dia kata baginda bersabda kepada orang tu jangan marah. Mungkin Nabi SAW mengetahui bahawa karakter dia ni suka pemarah.
maka pesanannya ialah jangan marah. Mungkin. Baginda kan cakap dalam baca para sahabat punya minda. Kalau tak jumpa Ustaz lah, Ustaz beri saya nasihat Ustaz dah. Dia kata, jangan tak ada ke kelas. Matlubun al-iktharu minha, yang dikehendakilah membanyakkan sembahyang. Fa idza iltazama al-mukallaf inda qiyamihi biha wasfan aw adadan kana iltizamuhu wa dawamuhu ala dhalika mudaha li syar'i. Kalau orang itu dia iltizam tu maknanya dia rajin lah, melazimi. Qiyam dia buat, sama bilangan, bentuknya sama, bilangannya sama. Satu hal lagi ni, bentuk sama, bilangan sama. Witir 3 rakaat tak? Okey, witir 3 rakaat. Tapi adat witir 3 rakaat kan? Baik. Bentuk pula. Tak boleh buat bentuk suka hati. Sama ada witir 3 rakaat sekali jalan 1 salam, atau 3 rakaat 2 salam. 2-1. Tapi tak boleh buat kita dari segi wasf tu, sifat ataupun ciri tu, tak boleh kita buat 3 rakaat tapi kita duduk tahiyat awal maghrib pula, tak boleh. Walaupun adatnya 3. Faham cakap ni? Dia adat 3 sama. Tapi wasf ciri dah lain. Dia buat 3 rakaat, dia pergi duduk tahiyat awal pula. Lepas tu bangun 1 rakaat. Itu maghrib. Witir tu tak boleh menyerupai maghrib. Sama ada 3, kita buat 3 jalan semua sekali, ataupun 2-1, 2+1, atau 1. Dia ada hadis tu, kalau kamu takut masuknya subuh, buat 1 kata. Jadi kalau kita pun bangun sekarang ni subuh pukul 3 minit. Dia makin awal ke makin lewat? Makin awal, ya. Jika kita bangun awal dan berdoa lah sebelum bangun awal, Amin. Sebenarnya kita bangun belajar ni, selalunya bangun awal tu bangun lambat. Awal. Macam mana cara nak bagi bangun awal? Kunci jam lah. Doa. Masa zaman sab belajar tu, kan telefon tak ada kan zaman tu. Telefon ada lah, telefon awam. Pakai duit ataupun baik sikit pakai kad. So, telefon bimbit tak ada. Ustaz dengar dua satu pensyarah ni, Dr. Mahmud Khalidi namanya. Beliau antara pensyarah yang awal pakai telefon bimbit ni. Dekat pinggang dia yang telefon tu kita tengok. Hebat dia pensyarah sebab telefon tu kan macam besar kan. Tak di pinggang, dia ada antena dia tu. Ya. Saya kan doktor namanya Dr. Mahmud Al-Khalidi. Jadi kami tengok Dr. Mahmud ada handphone lah. Punya kagum je lah. Yeah. Satu fakulti nak cari telefon 2 biji pun susah. Satu fakulti cek 2 biji telefon susah. Sekarang ni seorang 2 telefon. Seorang pelajar 2 telefon. Kanan bunyi, kiri pun bunyi. Tak tahu nak angkat nombor satu. Punya moden lah sekarang ni kan. Zaman dah berubah. Zaman saat belajar tu tak ada telefon, tak ada. Jadi jam ni jam yang tu. Dia jam kunci lah, kunci. Kunci. Dia yang digital kan, analog tu. Jadi kalau kita nak kunci, kita pusing nak. Pusing. Okay. Jadi punya sekarang ni punya jarum tu tak tepat. Kita nak 4.5, rupanya 5.5. Dia tak ada betul kan? Dia punya jarum tu dah kelewat. Okay. Jadi masa kita pusing kena test dulu. Ten. Okey dah. Baru tidur. Tak dia, baru tidur. Tapi dulu kami selalu tidur lepas subuh ni. Tidur lepas subuh tak elok kan? Kata mewarisi kepapaan. Tapi selalu tidur lepas subuh. Asal dia motor je kan. Pulak. Sebab subuh pukul 3. Tahu tak? Subuh pukul 3. Tanya nanti. Sebab ayah belajar kat Timur Tengah, tanya subuh pukul 3, 3.30. Lewat sikit. Kelas pukul 8. Kelas pukul 8. Memang lepas subuh kita pun kurang kaji kan. Tapi mengantuk. Allah tak. Akhirnya tidur juga lah. Tapi pastikan 7.30 macam tu bangun. Cuma duduk sana je tak payah mandi setiap hari. Cuaca macam tu kan. Dia sejuk.
Dia kalau kita, sejuk pun tak elok mandi setiap hari. Kalau sebab nanti kulit kita jadi kering lah. Jadi kalau kita sapu lotion banyak lah. Lotion banyak. Apa nama lotion tu? Vaseline. Vera. Caranya ialah lepas subuh tidur lah. Tak sampai pukul 8 ni. Sebab jaga. Oi, boleh tak apa? Yoko-yoko. Di sini kalau hantar buat macam tu lepas subuh tidur, Tak jelas. jawapannya tertidur. Terus lah. Yang WhatsApp tu maafkan anak Ustaz, anak tertidur. Kau tak beritahu je. Ada juga yang esok tertidur hari ni beritahu dah. Maaf Ustaz, esok anak tertidur Ustaz. Oh, bagus tu dia tidur. Sebab kata akhir tadi apa? Baik budi pekerti, jujur dan amanah. Kelah hari Rabu, hari Selasa beritahu dah esok anak tertidur tu. Kena beritahu dulu. Nampak kan bezanya? Ada wasf, ada wasaf, ada adat. Wazikru, zikir ni zikir lah, zikrullah. Zikir dua maksud. Satu zikir yang maksud sebut, yang kedua zikir makna ingat. Ingat tu zikir juga. Jadi zikir tiga tempat lah, sama ada lisan ataupun qalb atau jawarih, anggota badan. Azikru masyru'ul asl. Dari segi asal usulnya, asalnya zikir itu memang disyariatkan. Baca zikir matlub al-iktsar minhu. Dan dituntut kita ni supaya kita membanyakkan Zikir. Zikir. Jadi bab zikir ni sebut juga Zikir ni, zikir yang paling baik ialah Quran. Betul lah tu. Zikir yang paling baik ialah Al-Quran. Tapi bukan sepanjang masa baik baca Quran. Dengar jawapan Ustaz ni, penerangan Ustaz ni. Bukan sepanjang masa baca Quran tu sesuai. Ada masa baca Quran tu kena buat kemudian. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sembahyang kan, ambil Quran tu baca. Tak sesuai. Baca tapi lambatkan. Yang mustahabnya ialah Astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam. Lepas tu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lepas tu ayat kursi barulah baca Quran. Ni kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua ambil Quran baca. Bagus baca Quran tu memang betul, tapi dia kena bukan tempat tu kurang sesuai. Dia bukan masanya. Baca boleh tapi tunggu 10 minit lagi baru baca macam tu. Sama juga macam azan. Orang azan, kita baca Quran, kita kena berhenti kan. Nak jawab azan, dah kalau kita baca Quran, kita terlepas jawab azan. Baca Quran boleh buat bila masa, tapi jawab azan masa tu je. Kalau habis azan tak ada lagi dah jawab azan ni. Nampak tak? Jadi secara umumnya memang begitu. Namun dia bergantung pada situasi juga. Bukan kita jangan kata bagus, baca tu memang bagus. Saya pernah tengok ada kat surau, orang ni memang suka baca Quran, tapi lepas bayang fardu itu baca Quran, baguslah. Tapi sepatutnya, tapi mungkin dia baca persendirian. Kita tak dengar kan. Sepatutnya ada istighfar dia. Astagfirullah tu at least astagfirullah. Ada orang baca panjang kan, Al-Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang tapi at least astagfirullah salasan 3 kali. Itu Allahumma antas salam. Dia astagfirullah azim tu boleh baca 2 tu. Satu, astagfirullah azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu cara baca. Ada 2 cara baca. Tu tak dengar imam baca mana satu. Saya rasa orang yang baca yang marfu' tu huwal hayyul qayyum, tapi yang ashhar, yang popularnya huwal hayya. Hayya popular sebab dia badal. Badal kat mana? Kan astagfirullah Allah ya tak? Itu maf'ul bih kan? Lepas tu apa sifatnya lagi? Al-Hayya. Kita nak kaitkan dengan Allah tu, satu Al-Hayya, yang kedua Al-Qayyumah. Jadi astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayya al-qayyuma wa atubu ilaih. Kalau baca huwal hayyul qayyum, jadi sebab ada allazi tu. Jadi kira silah mausul begitulah dia. Dia ashharnya ialah huwal hayyul qayyum.
Cubalah yang baca mansub pula, tukar-tukar. Tapi saya dengar imam tak ramai baca wal hayyal qayyuma ni. Tak ramai lah. Asal baca ni wal hayyal qayyuma. Taklah. Asal baca wal hayyal qayyum. Wal hayyal qayyuma tu sebab tahu hukum marfu' mansub ke ataupun Dia lupa. Dia begini. Caranya macam orang kata imam kan. Kita macam ada yang sawu sufufakum, tak? Sawu sufufakum fa inna tasyata sufuf min iqamatis salah. Ada yang min tamamis salah. Dia jamik daripada hadis tu sebab dia mengatakan sawu sufufakum ada hadis. Yang paling selamat apa dia? Betulkan sab. Betul. Tak ada mansub, tak ada marfu' semua. Betulkan sab, ya. Tak pun. Ada imam di sini, tak dengar? Ada imam di sini. Dia istawu sufufakum macam. Istawu sufufakum. Maksudnya tak tepat di situ. Sebab fi'il istawu tu dia tak perlu maf'ul bih. Ya, dia kena istawu je cukup. Awak tadi dulu. Bila istawu sufufakum, seolah-olahnya kita bawa kita jadikan fi'il tu fi'il muta'addi. Lepas dia maf'ul bih tak tepat. Kalau sawu sufufakum. Kalau istawu tak ada. Tak apa, nanti kita bincang lagi lah petang yang tak tak ingat tu kan. Guna bahasa Melayu ni dulu. Ustaz ni bukan apa. Kita buatkan aku buat Ustaz Arab sikit. Ustaz sufufakum, tengok belakang mufti ada apa semua mufti. Aku pun tak baca macam ni, dia kata budak ni, budak FBI baca, dia kata makna handal dia lagi budak ni. Nanti seorang lagi dapat catat. Dia kata az-zikru masyru'ul asl. Matlubun al-iksar minhu. Dituntut supaya kita membanyakkannya. Dia kata fa idza takut orang tutup dewan. Fa idza ultuzima fihi wasful ijtima' uqtudiya hadzal wasf al-man'a. Dia kata tapi kalau di ultuzima fihi wasful ijtima', senantiasa kalau nak zikir aja mesti dibuat dalam bentuk ijtima', nak berkumpul baru zikir. Tak boleh zikir berkumpul ni boleh, tapi dia mensyaratkan zikir. Jadi itu dah betul lah. Patutnya boleh ijtima', boleh buat sendirian, boleh buat 2 orang, boleh buat 3 orang. Terus halaman sebelah ada sebut. Halaman sebelah, halaman 113 tu. Dia katakan wa minha iltizamul kaifiyat wal hay'at al muayyanah kazikri bi hay'atil ijtima' ala sautin wahidin. Mesti baca serentak semua. Nak tak nak mesti macam tu dia kata. Tak nak buat. Okay. Tapi mensyaratkan ala sautin wahidin, dia kata wattikhadhu yaumi wiladati nabi sallallahu alaihi wasallam idan wa ma asbaha zalik. Dan juga menjadikan hari wiladah. Hari wiladah ni hari apa? Lahir. Hari lahir Nabi SAW sebagai Eid. Mana Eid? Hari raya. Perayaan. Itu dah tak betul tu dia kata. Maksudnya memperingati Maulid Nabi itu tak salah. Okay, boleh memperingati. Namun jangan jadikan macam hari raya pula. Satu hari macam hari kebesarannya, kita sebut hari kebesaran Islam kan. Bukanlah sama tarafnya seperti hari raya. Dia raya 2 je, Idul Fitri, Idul Adha. Tak ada yang ketiga. Apa tujuan mengadakan Maulid Rasul? Memperingati Nabi. Memperingati. Lepas tu meneladani sirah baginda. Kemudian apa lagi? Macam itulah tujuannya. Bukan nak agungkan tarikh. Kalau ada mengagungkan tarikh, mengagungkan hari bulan tu, ni tarikh Maulid Rasul pun khilaf juga. Ada yang kata 9, ada yang kata 12. Dan Rahikul Maktum sebut 9. Sebut 9. 9 lahir, 12 wafat. 9 lahir, 12 wafat. Dia umur baginda 63 tahun 4 hari.
Masa wafat tu. Mana 9 ialah tarikh lahir, 12 wafat. Kita 12 cuti. Kita cuti 12 Rabiul Awal kan. Namun yang paling penting apa dia? Cuti tu. Nak kena cuti hari Rabu lah. Kisah orang kata alhamdulillah. Kau cuti setiap Rabu pun tak boleh. Dah lah ya. Habiskan sampai 1-3 bawah ya. Iltizamul ibadat muayyanah fi awqatin muayyanah lam yujad laha dhalika ta'yin fi syariah. Kaltizami siyami yaumin nisfi min Sya'ban wa qiyam lailati. Iltizam. Iltizam mana iltizam ni? Macam memastikan lah. Jadikan iltizam. Tak nak buat tak apa. Tapi kalau nak buat, buatlah. Tapi jangan iltizam tu. Baca surah As-Sajdah pagi subuh Jumaat kan. Itu salah iltizam. Maknanya ada hari skip lah. Contohnya apa? Subuh 6.25. Subuh 6.20 subuh kan, ada subuh yang lewat tu kan. Kalau kita surah As-Sajdah panjang. 6.20 baru azan. Tunggu iqamat 6.30. Lepas tu solat. Kalau baca surah As-Sajdah dengan surah Insan 1 minit. 20 minit. Dah 6.50. 7.30 nak masuk sekolah. Bekerja orang hantar anak sekolah. Kita nak belum sekolah, kita apalah. Nak sekolah dah belum? Belum. Orang yang hantar anak sekolah. Barakah. Mudahnya bayang sendiri. Bayang sendiri je. Biar aku semain di rumah dia tu. Kita nak bagi dia lah. Dia sebab nak kerja betul kalau duduk Lembah Kelang kan bekerja je orang. Kita duduk Kelang Pinggir okey, kita tak bekerja sangat. Nak nyampai ke sekolah, entah tengok sini ada orang KL pun ada. Nak nyampai sekolah, sekolah sana traffic light 13 sini. Nampak dekat je, nampak dekat. Ni kalau kita baca panjang, bagi Ustaz, kalau subuh bagi Jumaat, kalau subuh dah lewat tu, apa? Inna a'tayna qul huwallah je. Inna a'tayna rakaat pertama, qul huwallah rakaat kedua, assalamualaikum, terus doa dah. Jadi orang kan ramai datang. Dia kata, "Oh, imam ni okey ni." Dia kata dia cepat, dia tak baca surah saja. Tapi kalau subuh tu 5.50, janganlah inna a'tayna. Alif lam mim jawabnya. Siapa pernah baca Masjid menunaikan umrah? Siapa pengalaman menunaikan umrah kan? Hari Jumaat subuh kadang tak merasa pun dengan imam-imam di Haramain ni baca surah sajadah. Baca surah biasa je. Takkan Imam Haramain tak belajar kitab ni kot. Maknanya Imam Haramain pun, Imam Masjidil Haram ataupun Madinah lah sama. Mereka pun ada masa mereka skip juga baca surah As-Sajdah ni. Janganlah kata ni sebagai alasan tak hafal pula. Jangan tak betul tadi. Kata surah tak hafal pun tak apa surah As-Sajdah ni sebabnya ini bukan kita mesti buat kata. Tak, kenapa tak? Kena hafal kan sudah? Ya. Jangan nanti interview imam. Mohon kata imam, okey. Masjid mana? Baca surah As-Sajdah. Saya berkata nak baca tuan. Iltizam tu dia. Iltizam yang tak nak. Amboi. Dulu sah. Gagal dengan cepat. Oh, gagal. Banyak soal pula kau. Memang mesti kat Malaysia macam tu kan. Dia interview imam je, surah As-Sajdah dia akan tanya lagi ke surah yang dikira surah yang agak digemari lah oleh dia orang dah terbiasa subuh ni baca ni. Jadi bagi Ustaz, bekalan tu kita kena ada, bekalan tu. Ada masa kita pakai, namanya bekal kan. Namun bergantung pada keadaan tadi lah. Nak tu surah As-Sajdah kata. Dia pergi ceramah pula kat situ imam tu. Tak apa dia kata. Pelajar IPI pun ada jadi imam tau. Belajar dakwah. Ada imam dekat. Adalah yang lepasan ni abang-abang dulu ada yang jadi imam mohon kerja perkara agama Islam, tengok hantar masjid merah tengah-tengah merah terus tengah itulah tu saja yang baik pada Allah Azza wa Jalla, yang kurang baik daripada kelemahan diri kita bersama. Jumpa lagi besok pukul 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi